Hai semua, pernah tak kita terfikir macam mana teknologi ni boleh ubah cara kita belajar kan? Okey, hari ni kita nak kenal dengan seorang pendidik yang luar biasa dari Malaysia. Namanya Cikgu Sufi. Dia ni lah yang tengah ketuai satu revolusi digital dalam kelas. Jom kita tengok macam mana dia buat. Soalan pentingnya, kat zaman digital macam sekarang ni, apa sebenarnya kerja cikgu? Adakah diorang ni cuma sampaikan maklumat je? Ataupun ada lagi benda lain? Dunia pendidikan ni berubah laju gila dan Cikgu Sufi ada satu jawapan yang sangat-sangat menarik untuk soalan ni. Okey, untuk kita faham betul-betul impak Cikgu Sufi ni, kita akan mulakan dengan kenal siapa dia ni dalam dunia digital. Lepas tu, kita tengok apa alatan-alatan yang dia kongsi untuk cikgu-cikgu lain. Then, kita dalami macam mana dia bina komuniti. Dan last sekali, kita bongkar sikit rahsia kejayaan dan semua anugerah yang dia dapat. Jadi, siapa sebenarnya Cikgu Sufi ni? Untuk faham, kita kena tengok lebih daripada sekadar gelaran cikgu tu. Sebenarnya, dia ni seorang innovator yang banyak betul peranannya. Dia ni bukan setakat mengajar dalam kelas tau. Sebagai seorang edufluencer dan juga blogger, dia share ilmu dia dengan beribu-ribu cikgu lain. Bab teknikal pula, jangan cakap lah. Dia ada skill profesional dari Adobe, siap terlibat dalam tim animasi lagi. So, gabungan kemahiran mengajar dengan skill digital ni lah yang buatkan dia jadi macam ikon guru zaman sekarang. Okey, dengan semua kepakaran ni, Cikgu Sufi tak simpan ilmu tu sorang-sorang. Dia tukarkan jadi solusi yang praktikal. Jom kita tengok sikit apa alatan-alatan digital yang dia perkenalkan untuk ringankan sikit kerja cikgu-cikgu ni. Contoh pertama, Notebook LM. Cuba bayangkan, anda ada semua nota-nota mengajar dari tahun-tahun lepas. Alat ni macam pembantu peribadi yang bijak. Dia boleh cari, dia boleh ringkaskan dan dia boleh bagi idea baru dari nota-nota lama tu untuk buat rancangan mengajar yang fresh. Memang jimat masa dan boleh cetuskan kreativiti. Seterusnya, kita ada MyOPR. Ini satu aplikasi yang memang famous di kalangan cikgu-cikgu. Kenapa? Sebab ia direka khas untuk automasikan kerja-kerja admin yang remeh tapi makan masa tu. Macam rekod data murid ke, buat laporan ke. So, dengan MyOPR ni, cikgu-cikgu boleh fokus pada benda yang paling penting, iaitu mengajar. Dan siapa sangka kan, Canva yang selalunya kita guna untuk desain-desain cantik tu, rupanya boleh jadi penyelamat teknikal. Cikgu Sufi tunjuk satu trik yang bijak gila. Bila software lain buat hal, guna je Canva untuk buat fail PDF. Senang dan cepat. Inilah contoh terbaik pemikiran inovatif. Guna benda yang dah ada, tapi dengan cara yang baru. Tapi kan, ada tools canggih je tak cukup. Cikgu Sufi faham betul yang inovasi sebenar ni jadi bila ada komuniti yang kuat. Dia bukan setakat bagi ikan, tapi dia bina kolam. Maksudnya, dia wujudkan satu ruang untuk cikgu-cikgu lain berkongsi, belajar dan maju sama-sama. Tengok nombor ni, 42. Inilah jumlah post blog yang Cikgu Sufi tulis khas untuk Akademi YouTuber. Ini bukan main-main tau. Ini komitmen yang serius untuk bantu lahirkan lebih ramai cikgu yang pandai buat video pendidikan. Dan network dia memang luas, daripada platform yang formal macam Akademi YouTuber dan Kelab Guru Malaysia, sampailah ke grup-grup santai kat media sosial. Setiap platform ni jadi macam satu safe space untuk cikgu-cikgu bertanya, share apa yang menjadi dan dapatkan sokongan. Inilah ekosistem yang dia tengah bina. Well, bila kita buat impak yang besar macam ni, mestilah orang akan perasan kan? Dan usaha Cikgu Sufi ni memang tak terkecuali. Jom kita tengok macam mana sumbangan dia dihargai bukan calang-calang, tapi di peringkat kebangsaan. Anugerah ni bukan anugerah biasa-biasa. Daripada beribu-ribu calon, dia terpilih jadi salah seorang daripada hanya 25 orang guru luar biasa kat seluruh Malaysia. Ini anugerah dari McDonald's, ini bukti paling jelas yang impak dia tu dirasai jauh-jauh lebih besar dari bilik darjah dia sendiri. Kalau kita tengok senarai ini kan, ia macam cerita yang lengkap. Dia dapat anugerah bukan untuk diri dia seorang aja, tapi sebagai ahli tim, sebagai seorang profesional yang ada tugasan dan sebagai ketua komuniti. Pengiktirafan dari macam-macam sudut ni tunjukkan betapa menyeluruhnya impak dia. Semua anugerah, semua pencapaian ni mestilah ada pendorongnya. Mesti ada sesuatu yang lebih mendalam. Jadi, apa sebenarnya falsafah yang jadi nadi semua inovasi Cikgu Sufi ni? Jom kita cuba fahamkan apa legasi yang dia nak tinggalkan. Kuncinya ada pada 3 perkataan ni. Inovasi pendidikan digital. Ini bukan sekadar slogan kosong tau. Ini misi dia. Matlamat dia bukan setakat nak guna gadget canggih, bukan setakat nak guna software baru, tapi untuk betul-betul berinovasi, untuk ubah cara kita mendidik dan mudahkan proses belajar.
Jadi, kalau kita nak simpulkan apa legasi Cikgu Sufi, dia bukan sekadar bagi alatan, tapi dia memperkasakan guru. Dia bukan sekadar mengajar, tapi dia membina komuniti. Dan paling penting, dia buktikan yang seorang guru biasa, bila ada semangat inovasi, boleh jadi contoh teladan dan dapat pengiktirafan tertinggi untuk negara. Kisah Cikgu Safi ni ajar kita satu benda penting, perubahan besar selalunya bermula dari satu langkah kecil, satu idea kecil. Jadi, sekarang soalan tu kembali kepada anda. Tak kisahlah apa pun bidang anda, apa agaknya satu inovasi kecil yang anda boleh mulakan hari ni?